Kita akan fokuskan perbincangan kita pada tajuk bincangkan sebab-sebab Land Union diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1946. Sebab-sebab British memperkenalkan Land Union di Tanah Melayu pada tahun 1946 ialah sebagai persediaan kepada penduduk Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. British ingin memberi latihan kepada penduduk Tanah Melayu dalam pentadbiran sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Sebab seterusnya ialah British ingin melahirkan pentadbiran yang licin. Pentadbiran Tanah Melayu terbahagi kepada 3 unit pentadbiran iaitu Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Okey, baiklah, hari ini kita akan bincangkan sebab-sebab penubuhan Malayan Union. Malayan Union, boleh ikut saya? Malayan Union. Malayan Union. Apakah nama negara Malaysia sekarang? Malayan Union. Negara sekarang Malaysia. Sebelum negara kita dikenali sebagai negara Malaysia, pada 31 Ogos 1957, negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dan sebelum negara kita merdeka 1957, sebelum negara kita dipanggil sebagai Persekutuan Tanah Melayu, nama negara kita yang terawal sekali diperkenalkan oleh British ialah Malayan Union. Malayan Union. So, kalaulah tidak ditentang oleh orang Melayu dan raja-raja Melayu, maka hari ini negara kita kekal sebagai apa? Malayan Union. Awak akan tengok IC awak tu ada tulis warga negara Malayan Union. Boleh faham eh? Okey, baik. Kenapa British nak memperkenalkan Malayan Union? Yang pertama ialah sebagai persediaan kepada penduduk Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Haikal, berkerajaan sendiri itu maksudnya apa? Merdeka lah. Maksudnya merdeka. Negara yang merdeka ialah negara yang mempunyai apa? Kerajaan sendiri. Maksudnya dia ada raja dia sendiri, dia ada Perdana Menteri dia sendiri, dia ada sistem pentadbiran dia sendiri tanpa perlu mengikut telunjuk daripada kuasa asing macam British lah. Sebelum kita merdeka, kita ditadbir oleh British. Tapi lepas kita merdeka, kita diperintah oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri Malaysia.